Apa pandang-pandang? Akak, duit simpanan akak yang banyak tu nak buat apa? Suka hati akak lah nak buat apa. Yang korang sibuk kenapa? Akak ada bagi derma? Ada, sentiasa. Ya ke? Tak pernah nampak pun. Kau tak nampak sebab akak tak menunjuk-nunjuk. Macam mana tu? Entah. Nampak ni? Nampak? Jadi? Tengok ni. Program tabung ibadah kurban. Oh, ni macam Atuk cakap semalam. Pasal lembu korban. Betul lah tu. Tabung ibadah korban untuk beli lembu korban. Tiap-tiap bulan, akak akan masukkan RM10. Itu macam akak simpan duit, bukan bagi derma. Derma lah tu. Dengan duit tu, akak dapat lakukan ibadah korban dengan membeli satu bahagian dari seekor lembu korban. Daging korban tu nanti akan diagih-agihkan pada masyarakat Islam secara keseluruhan. Sebenarnya, bagus sangat ada tabung ibadah korban ni. Ia meningkatkan kesedaran dan penyertaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah korban secara terancang. Assalamualaikum. Suara Atuk. Waalaikumsalam. Nah, Atuk bawa rambutan untuk kita orang. Terima kasih, Atuk. sama-sama. Atuk pergi dulu. Atuk nak pergi mana? Tak tengok lembu sapi. Untuk buat korban. Sapi! Kau selamat kat sini. Duduk sini diam-diam. Jangan pergi mana-mana, tau. Jangan bising. Nanti orang dengar. Betul. Sandy sudah hilang. Hilang? Macam mana boleh hilang? Tak tahulah, Tok Dalang. Tadi ada, sekarang sudah tak ada. Hai, Seppi. Atuk. Mana pergi? Borak apa tu? Ipin. Dari mana? Nak ke mana? Dari sana nak ke sini. Atuk, belanja ABCD? Boleh. Minta lah. Uncle, ABCD ke? Okey. Atuk, panjang mengeluh. Kenapa, Tuk? Lembu sapi dah tak ada. Apa susah? Cari lembu lain. Janganlah jadi kesimpan kita orang. Lembu korban. Sepi? Lembu korban? Siapa cakap? Atuk lah. Korang ni dah salah faham. Atuk bukan cakap pasal Sepi lembu mutu. Tapi si sapi penjual lembu kat kampung sebelah tu.
Atuk nak beli lembu dia untuk korban. Ish. Tak juga. Si sapi tu dah jual lembu-lembu dia. Jadi, terpaksalah kita korbankan Sepi. Tak adalah. Aku gurau je. Itu orang sayang Sepi tu. Kan, Upin? Ipin? Betul. Udah? Oh, udah. Ha, Alang. Naiklah. Tak payah. Aku nak cepat ni. Nah, nanti kau isi, bagi aku balik. Aku dah daftar dengan tabung ni. Ros pun dah. Ha? Alhamdulillah. Ish, kau ni. Bagilah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak apa? Nah, baju Ros dah siap. Borang permohonan penyertaan tabung ibadah korban Yap. Elok kau daftar sebagai peserta, Saleh. Betul tu. Budak-budak muda macam kau ni, Saleh. Kalau tak disuruh, tak reti semua ni. Excuse me? Saleh dah daftar tau. Dah lama pun. Banyak kali dah buat korban. Kali ni, Saleh buat sumbangan amal jariah. Saleh bagi barangan keperluan harian, makanan dan keduri lagi. Semuanya untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Alhamdulillah. Murah rezeki kau, Saleh. Dah lah, aku pergi dulu. Tata Tok Dalong. Tata tu. Mana korang pergi? 1 pagi hilang. Upin? Ipin? Siapa yang bawa lembu ni ke sini? Korang ada bau busuk? Kau nampak ni semua? Jadi, kau berdua tahu apa nak buat kan? Buat sekarang! Ini semua salah kau. Ayo, Sepi. Mana pergi? Hauslah. Kita duduk minum dulu. Jom.
Mu. Mu. Oh, Seppi. Mana pergi? Pagi-pagi sudah hilang. Sekarang sudah ada. Apa-apa pun hati banyak suka. Seppi sudah balik. Uncle, air kosong tu. Teh, ambil sendirilah. Jangan lari-lari lagi ya. Buat terkejut je. Ih, bau lembu. Macam setahun tak mandi. Musuh. Duduk jauh-jauh lah. Abang buat apa tu? Nak masukkan duit dalam tabung ibadah korban. Oh, macam akak masukkan RM10 tiap-tiap bulan. Ha, itu salah satu cara. Ia ada 3 cara. Kita orang tahu. Senang je. Hah? Pertama, bayaran bulanan serendah RM10. Kedua, melalui pokongan gaji secara bulanan oleh majikan. Ketiga, bayaran sekaligus. Hah? Abang pilih yang mana? Ini Saleh. Banyak duit. Mestilah bayaran sekaligus. Okey, dah selesai. Senangnya. Memang senang. Budak-budak pun boleh jadi peserta. Serendah RM2 je, Opah. Murah. Iya. Kalau macam tu Saleh, tolong buatkan untuk budak-budak ni. Hah? Boleh. Kacang je ni. Dah, RM4, Opah. Murah rezeki kau. Terima kasih Saleh. Pak, beli ayam goreng. Dah siap. Seronoknya. Nanti hari raya korban ada banyak lembu. Pandailah tu ajak diorang datang kampung kita. Mestilah. Tengoklah siapa. Isnin bin Khamis. Penghulu kampung durian tu. Betul? Betul-betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini. Nah, pakai. Sana. Ipin. Jangan kacau lembu-lembu tu. Kena kejar baru tau. Alah, lembu dah kena ikat. Apa nak takut? Dan aku dah cakap. Maju lagi tu.